Betul, tapi bukan dari exaggerate sangat tu. Tak. Bukanlah sampai ke apa. Maksudnya gambar aku tu di AI kan, tak berbaju lah, tak pakai baju lah. Tak adalah semua tak berbaju. Confirm bukan gambar kau lah. Memang bukan 100%. Memang 100% bukan gambar aku lah. Sebab in fact aku ada buat story, aku clarify kan, aku tunjuk gambar asal belah kiri and gambar yang di AI kan tu belah kanan. Okay. Sebenarnya gambar tu is just gambar aku tengah pakai baju, aku aku flex bicep macam tu lah dekat even dekat tempat sini. So ada orang yang tak bertanggungjawab ni, dia pergi AI kan, dia tanggalkan baju tu. Okay. Tapi cantik lah gambar tu dengan six pack apa semua kan. So untuk orang ramai tu no big deal lah. It's just macam gambar yang kita tak berbaju tunjuk six pack. Okay. Which is ramai orang buat. Cumanya aku maaf cakap sebab aku tak post gambar yang tak berbaju di social media. Aku menjaga benda-benda macam tu. So aku tak suka difitnah lah. Aku rasa macam aku difitnah and ramai orang kata, sampai ada kata alah dia ni acah-acah baik lah, padahal post je gambar-gambar tak pakai baju. So aku tak buat. So bila kita tak buat tu, kita rasa macam kena bagi tahu orang yang benda ni tak betul. Tapi zaman sekarang bahaya benda-benda. Betul. Sebab gambar tu nampak sebiji, nampak memang real. Yalah, aku ada tengok juga kan. Memang nampak macam ni betul ni. Betul. Tapi rupanya bukan. Tak. Yang pakai baju tu jersey merah tak silapnya kan. Betul. Jersey MU. Jersey MU. Tapi sampai ke tahap macam tu sekali zaman sekarang ni, orang boleh buat fitnah. Jadi apa-apa yang keluar dekat social media, kita tak boleh nak percaya dah 100%. Betul. Kita kena kaji, kita kena selidik betul-betul ke tidak. Takut kita pun jadi media untuk sebar fitnah. Betul. Kalau orang percaya yang kau yang buat gambar tu macam tu, orang pergi sebar mengata tu, banyak saham dosa dah ada. Betul. Dia yang kita risau bukan apa tau. Kita risaunya kalau untuk orang-orang muda ni, diorang boleh nilai, tengok dia tahu ni kan. Tapi kalau katalah sebar benda tu dekat makcik-makcik kan, sebab follower kita pun ramai dalam kalangan perempuan, makcik-makcik apa semua. So kebanyakan orang tua ni, dia tak tahu pun pasal AI ni semua. So dia akan 100% tengok dia ni, dia post tak pakai baju ni. Yalah. Kan, macam tu lah. Korang semua minta tolong berhati-hati dekat social media. Sekarang ni zaman AI, zaman orang suka ubah suai gambar korang jadi benda yang tak sepatutnya. Betul. Jadi kurang-kurangkanlah meletakkan gambar yang bukan-bukan supaya memudahkan orang untuk nak edit jadi gambar yang bukan-bukan. Okay? So lagi satu pesanan untuk siapa yang buat tu, pandai-pandai lah sendiri. Tak nak cakap banyak kan, tapi kau fikir sendirilah, kau buat macam tu. Pandai-pandai lah, fikirlah. Kau tak datang minta maaf kat kita. Kita nak maafkan pun tak tahu macam mana. Sebab siapa individu yang buat kan. So kalau ada ni, tampil lah minta maaf. Mungkin kita cubit-cubit sikit lah kan. Tampil minta maaf kat mana? Dekat Infinity masa datang sini. Putrajaya. Abang Nazir, saya minta maaf, saya yang AI kan gambar tu. Nanti saya cubit lah sikit pipi tu. Sikit je. Sikit je. Okay guys, semua jangan lupa tinggalkan komen soalan korang kat dalam ruangan komen. Dan jangan lupa untuk follow guys. Stay tune next video guys. Alright.